Antara aku ni yang dah tua atau filem ni yang memang gila babi. Hari ni kita sembang pasal filem Papa Zola, Titik Bertindih The Movie. Titik bertindih lagi, Game On. Layan ke tak? Papa Zola adalah satu watak dari universe Boy. Dan dia asalnya adalah karakter dari dunia game yang termasuk ke dunia nyata. Dan di filem ni, Animonsta Studio decide untuk kembangkan dia punya origin story. So, untuk bagi kita sneak peek lah dekat kehidupan si Papa Zola ni di dunia game ni. Tapi pada masa yang sama, Animonsta Studio juga telah mengubah beberapa benda pasal dia punya origin story. Dan bila kita tiba ke part untuk aku sembang pasal perubahan tu, aku memang perlu pertolongan korang untuk clear the air. Sebab I'm a bit confused. Tapi itu nantilah. Sekarang kita ke sinopsis filem ni dulu. Di filem ni, ada alien yang nak take over the world dengan menjadikan bumi kita ni satu simulasi. So, diorang boleh control semua orang. So, jatuhlah ke bahu Papa Zola, Mama Zilla, Godzilla dan otak-otak lain untuk selamatkan kita semua. Sejak aku tengok Agent Ali The Movie tu dan si Kancil kan, aku optimistik pasal kita punya animation industry. Makin hebat. So of course lah, aku expect si Papa Zola punya filem ni pun ada a bit of improvement dekat sini, a bit of improvement dekat sana. So aku tak expect langsung yang animation dekat filem Papa Zola ni is a significant improvement. At least dari segi visual lah. Ketepatan pergerakan mulut masih tak boleh lawan Agent Ali The Movie tu lah. Tapi everything else is an improvement. Textures nampak lagi detailed. Scenes nampak lagi penuh dan lived in. Dan particle effects memang berlambak lah. Memang berair mata kau nanti. Dan mungkinlah budget animation diorang ni unlimited. Sebab non-stop action weh. Yang penuh dengan pergerakan kamera dan visual effects. Dan they really like diorang punya slow-mo. Kalau boleh setiap 15 saat nak letak slow-mo punya scene. And yes, honestly, it can be quite a lot. Budak-budak tak payah cerita lah. Memang confirm suka. Filem ni memang sensory overload dari second act dia sampai ke habis. Aku tengok filem ni dengan member aku tau. Dan aku kena tutup mata sekejap sebab otak aku overwhelmed. Tapi member aku lagi best. Dia tertidur terus. 10 minit, gone. Dia cakap sebab otak dia penat. Tapi sama ada penat dengan filem ni ke, penat dengan kerja ke, tu aku tak boleh confirm lah. Tapi punca aku overwhelmed, simple je. Aku tak invested dengan storyline filem ni. It's like watching a lot of nothing. Memanglah agak kasar untuk aku cakap macam tu. Tapi kasih chance, aku akan explain nanti. Sekejap je lagi. Audio design filem ni pun sangat well done. Tapi aku nak highlight teknik penceritaan dia. Filem ni pecahkan babak flashback dia into small chunks yang akan diceritakan selari dengan cerita pada masa sekarang. So, dia punya flashback dan dia punya current story berkembang together. Agak susah untuk aku menjelaskan melalui kata-kata. Tapi basically aku memang sukalah dengan teknik penceritaan filem ni. Sangat kreatif, sangat fun. Tapi sekarang masanya untuk aku sembang pasal apa-apa modifikasi yang Animonsta Studio buat dekat origin story Papa Zola ni. Dan kenapa aku rasa tak nyambung, tak connect. Alamak, connect. Dengan series Boy. Dekat series, Papa Zola ni asal dari dunia game. Dekat filem, dia memang asal dari dunia nyata. Dekat series, dia kerja cikgu. Dekat filem, dia kerja driver bus dan food delivery. Dekat series, dia muncul di dunia nyata dulu. Mama Zilla muncul kemudian. Di filem, dia dan Mama Zilla tak pernah berpisah. Semua continuity issue ni tak mengganggu pun di overall experience untuk enjoy filem ni. Cuma pelik lah kenapa diorang buat macam ni. Terlalu terang, terlalu obvious untuk dianggap sebagai oversight. Untuk dianggap macam diorang tak sengaja buat semua ni, kan? So, mungkinlah aku punya neurons yang tak berhubung sekarang ni. So, kalau korang boleh jelaskan, please help me by commenting down below. Jujur, aku ni bukanlah peminat tegar Boy. Sebab series ni sangat cater dekat budak-budak. Tapi aku faham tarikan watak Papa Zola ni yang sangat over, yang sangat exaggerated. Sampai watak Boy pun bagi bombastic side eye kat dia. Masalahnya kan, watak Papa Zola ni, dia charming. In small doses. Korang pun tahu kan pepatah yang semua benda kalau berlebihan tak baik. Dan 2 jam bersama Papa Zola sangat mencabar. Boleh gila. Okay, aku hampir gila sebenarnya. Kan? Sebab kalau dia ni macam glukos, gula, aku dah kena diabetes dah lepas 2 jam. Dah kerat kaki dah. He is
a lot. Lagi-lagi dengan dia punya voice acting yang sangat exaggerated tu, kan? Sebab tu kot, dalam semua watak dalam filem ni, aku paling suka watak Mama Zila. Sebab dia lah paling hampir ke definisi seorang watak, satu watak yang normal dalam filem ni. Kau bayangkan, Nickelodeon buat movie pasal Mr. Krabs. Mungkin menjadi kalau filem tu jelaskan sejarah hidup Mr. Krabs dari kecil sampailah ke besar yang buat dia jadi kedekut. Atau yang buat dia jadi minat nak buka kedai makan. Watak Papa Zola tak ada semua tu. In fact, semua watak dalam filem ni tak ada character development yang compelling. Mungkin watak si Kachaks adalah that development. Tapi dia sebagai satu watak tak menarik. Antagonis filem ni pun tak diberi satu karakter motivation yang kuat untuk kenapa dia nak takluk bumi ni. It's literally sebab boleh, dek. Walaupun babak aksi antara protagonis dan antagonis semua gempak-gempak, but there's no stakes. Sebab kita tahu Papa Zola, Mama Zila, Pipi, Godzilla semua, diorang selamat. Sebab diorang ada dekat series Boy. Dan filem ni tak bagi kita anything new atau anything different untuk kita invest our emotions into. Tapi again, ni kan filem kanak-kanak. So, dia lebih kepada nilai dan pengajaran. Dan filem ni semestinya ada banyak nilai dan pengajaran. Kan? Tema filem ni adalah pengorbanan seorang bapa yang bertungkus lumus untuk memberikan kehidupan yang baik untuk anak dia. Tapi, hidup Pipi Zola ni, si anak Papa Zola ni, tak adalah susah pun. Rumah landed, besar pula tu. Neighborhood semua pun macam aman, elok. Mama Zila masak pun sedap. Cukup makronutrien semua. Ada protein, ada nasi, ada fiber semua. Pergi sekolah pun dengan kawan-kawan yang kaya, yang travel everywhere. So, tang mana susahnya? So, mungkin pengajaran dia adalah lebih kepada watak si Papa Zola ni. Dia punyalah busy, juggle multiple jobs untuk cari nafkah untuk bagi makan anak dengan bini dia. Tapi anak dengan bini dia sebab tak ada masa dengan si bapa ni, diorang pun makin menjauh. And diorang pun tak hargai usaha si bapa ni. Mungkinlah. Masalahnya, they love that guy. They appreciate Papa Zola. So, apa-apa nilai atau pengajaran yang filem ni cuba nak deliver tak efektif. Tapi, okay, enough negativity, okay? Third act filem ni memang lain macam. Memang peak cinema. Boleh dikatakan keseluruhan third act ni adalah Monster flexing diorang punya animation skills. Tip-top back-to-back actions dengan visual yang gempak. Tak kisahlah storyline filem ni best ke buruk ke. Yang pastinya, the visual buffet yang Monster Studio sajikan dekat kita dekat filem ni memang cements Papa Zola the movie as the best looking, locally made animated film of the year. Dan aku sangat excited untuk tengok future industry animation kita. Cuma, please get better writers. Sangat mudah untuk selimuti semua kekurangan filem ni dengan menyatakan, ni kan filem kanak-kanak je. Relax lah, tak payahlah over sangat nak analyse. Enjoy je. Dan sure, kalau korang memang sekadar nak bawa anak korang tengok filem, nak bond dengan anak korang as a family activity, tak payah fikir 2 kali. Beli tiket sekarang. Okay? You will not be disappointed. It's a perfect film untuk budak-budak. Tapi sebagai satu creative product, ada banyak benda yang boleh diperbaiki. Dan itulah kebenaran. So, rating layan-layan untuk Papa Zola the Movie adalah C. Cukup-cukup makanlah.